Seakan bunyi kicauan ribuan burung. Namun, sebaliknya, ia adalah bunyian dari penghuni setia di gua ini. Kelawar, makhluk bersayap malam, memakan ribuan serangga yang boleh merosakkan ladang dan membawa penyakit pada manusia. Tanpanya, keseimbangan alam bakal runtuh perlahan. Merekalah penunggu gua yang melindungi, bukan menakutkan. Kita ada membuat pemonitoran untuk populasi kelawar di gua ni dan bilangan populasinya adalah stabil. Kita sebenarnya mengekalkan kelestarian populasi di sini masih boleh lagi dipertontonkan kepada pelancong. Langkawi bukan sekadar destinasi pelancongan dan percutian. Keindahan alamnya tersimpan khazanah ilmu yang jarang diketahui ramai. Di sinilah terletaknya Kilim Geoforest Park, sebuah lokasi tumpuan pelancong yang ingin melihat sendiri keunikan habitat kelawar. Namun, di sebalik keterujaan lensa kamera dan bot pelawat yang tidak putus tiba, ada kisah yang lebih dalam. Kehadiran manusia sedikit sebanyak memberi kesan kepada habitat dan populasi kelawar yang sensitif terhadap cahaya serta bunyi. Mujur ada usaha daripada mereka yang prihatin memastikan kelawar ini terus kekal dan tidak lari dari rumah asalnya. Di sebalik gua berusia jutaan tahun, lahir satu misi dalam diam, menjaga kelangsungan spesies yang sering disalaherti. Dr. Juliana Senawi, penyelidik UKM, tekad mempertahankan populasi kelawar di Kilim, tapak warisan UNESCO. Memiliki pengkhususan bidang zoologi, mamalogi dan biologi pemeliharaan, kajian tentang kelawar ini sudah dilakukannya sejak 9 tahun lalu. Dibantu pelajarnya, Nur Nazifah Fitriyah Muhammad Zariman yang kini bakal menamatkan pengajian sarjana kedoktoran dalam ekologi kelawar. Mereka bukan sekadar mengkaji, tapi menjadi benteng terakhir buat haiwan berjaga malam ini. Gua Pinang, dekat kampung Kubang Badak, menjadi rumah kepada ribuan kelawar pelbagai spesies dari pemakan nektar hingga serangga. Bunyinya bingit, baunya menyengat dan gua ini tidak dibuka kepada pengunjung demi melindungi populasinya. Baik, boleh dengarkan bunyi kelawar tu. Sebenarnya, ada satu fakta unik berkaitan dengan bunyi kelawar. Semakin kuat kita dengar bunyi kelawar itu, semakin rendah frekuensinya. Dan semakin kita tak dengar bunyi kelawar, semakin tinggi frekuensi kelawar itu. Inilah keunikan antara spesies yang ada di dalam Gua Pinang ini. Di belakang saya ini ada beberapa tinggalan puluhan tahun mungkin tinja kelawar yang dijadikan baja untuk sektor pertanian di Langkawi ini. Dan difahamkan kandungan mineral ni membantu untuk pertumbuhan seperti padi dan sebagainya. Sebenarnya fungsi kelawar ni sangat membantu dalam ekosistem sejagat di sini. Cukup unik. Setiap bulan, Dr. Juliana bersama pelajarnya, Nazifah, akan kembali ke kawasan ini, persekitaran Gua Pinang, bagi meneruskan pemantauan populasi kelawar. Sebagai langkah awal, mereka akan memasang perangkap khas untuk mengenal pasti jenis spesies melalui pemerhatian terhadap rupa bentuk atau morfologi kelawar yang ditangkap. Saya membuat monitoring populasi kelawar di gua tersebut dan selain itu saya juga menentukan
kadar hormon kortisol. Maksud dia hormon stres pada kelawar tersebut. Untuk mengenal pasti, untuk membuat pengecaman kelawar adalah dengan melihat secara langsung morfologi kelawar tersebut. So basically kita kena tangkap lah. Perangkap harpa dipasang pada laluan terbuka. Ia direka khas untuk menangkap kelawar tanpa mencederakan haiwan itu bagi tujuan kajian morfologi dan pensampelan genetik. Benang nailon halus dan lut sinar boleh mengaburi kelawar. Apabila terbang ke arahnya, ia akan terlekat dan jatuh perlahan-lahan ke dalam ruang penahan di bawah yang lembut dan selamat. Kebanyakan di negara luar, kalau diorang pasang perangkap harpa, diorang pasang 2 set string. Tapi di Malaysia kita pasang 4 set. Sebab banyak kelawar kita yang jenis kecil-kecil, yang 2 gram, 6 gram. Yang spesifik spesies yang saya kaji 6 gram. Dia memang kecil. Kadang-kadang memang saiz ibu jari ni. Jadi kalau 2 je, dia boleh terbang dengan mudah lah. Langkah mereka diteruskan menembusi kegelapan gua yang dihuni ribuan kelawar. Antara jeritan bingit itu, tersembunyi satu spesies istimewa, cecadu gua, si pemakan buah dan nektar. Kelawar ini penting untuk ekosistem, menyebarkan debunga dari satu pohon ke pohon lain. Tapi, untuk memastikannya benar-benar si cecadu, mereka harap ia masuk perangkap. Debunga yang melekat di badannya jadi petunjuk utama. Mereka juga sedang menjejak spesies kelawar lain yang bersembunyi dalam senyap, bukan kerana tiada suara, tapi kerana bunyinya melangkaui pendengaran manusia. Hanya teknologi mampu mengesannya. Kelawar yang boleh dengar bunyi dia tadi ni adalah kelawar yang jenis makan buah-buahan. Itu yang memberi manfaat. Tapi dekat dalam ni ada satu lagi gua di mana ada spesies yang frekuensinya agak tinggi. Sampaikan suara mereka kita tak boleh dengar. Jadi spesies ini yang kita nak kenal pasti melalui kajian bioakustik yang dilakukan oleh Dr. Juliana dan juga Nazifah. Kelawar yang ada dekat dalam ni memang sangat sensitif dengan kehadiran manusia. Jadi walaupun bunyinya tak kedengaran, tetapi mereka akan berterbangan sebaik saja melihat binatang lain ataupun manusia yang datang dekat dalam gua ni. Umpama sedang memecah kod rahsia, para penyelidik gunakan mikrofon ultrasonik yang mampu mengesan gema bunyi sehingga 250 kHz. Suara yang manusia tak mampu dengar diterjemah menjadi visual. Kalau otak manusia ni radio biasa, kelawar pula bercakap guna walkie-talkie tentera. Mereka gunakan bunyi ultra halus dipanggil ultrasound yang langsung tidak dapat ditangkap telinga manusia. Manusia hanya boleh dengar sekitar 20 kHz. Tetapi kelawar mereka menjerit setinggi 120 kHz. 6 kali ganda lebih tinggi daripada had pendengaran kita. Seperti ada bisikan halus tapi dalam bahasa rahsia yang cuma teknologi boleh dengar. Okay. So kita boleh ni lah. Oh, banyak. Dia ada lagi tu kelawar lah tu. Kenapa bacaan dia berbeza-beza? Ada bertingkat-tingkat tu. Sebab saya tengok yang bawah tu macam banyak. Tu dia sebenarnya tu lain spesies. So setiap spesies dia mempunyai frekuensi yang berbeza. So sebab tu juga kita selain daripada menggunakan perangkap untuk mengenal pasti kelawar yang berada kat sini, kita boleh juga guna teknik bioakustik ni lah. Sebab setiap kelawar tu bunyi dia berasingan. Difahamkan macam yang bawah sekali tu adalah suara yang detect suara kita. Ya, rendah. Frekuensi rendah. Sebab kalau kita tengok dekat sini, sebenarnya dia bagi maklumat sebelah kiri tu nilai frekuensi dari 0 sampai ke 250. So yang dekat bawah ni, yang nampak rata ni kan, sebab saya tengah bercakap, sebab tu dia dekat bawah ni, yang bawah daripada 10 tu, maksudnya suara saya lah. Ni macam ada beberapa spesies lah. Berapa spesies? Ada 4 spesies yang sekarang ni tengah terbang-terbang kat kita ni lah.
So walaupun kita tak dapat nak tengok sebab dia kecil kan, sebab kelawar kita kebanyakannya kecil. Dia cuma ada dekat kawasan utara je lah, dekat kawasan border. So dan spesies ni sebenarnya statusnya terancam. Jadi salah satu daripadanya adalah usaha untuk mengekalkan spesies tu dekat habitat asal dia ni lah, dekat Gua Pinang ni. Jadi kita banyaklah usaha-usaha untuk gua ni tak dimusnahkan. Tiga jam sudah berlalu dalam gelap, menunggu bunyi-bunyi rahsia direkod. Kini tiba masa untuk keluar dan melihat hasil perangkap. Akhirnya, seekor cecadu gua, spesies pemakan nektar, terperangkap dalam jaring halus. Alat seakan shilling kecil, mereka sapukan pelekat khas ke seluruh tubuh kelawar. Debunga yang tersembunyi pada bulu halus haiwan ini akan jadi bukti penting hubungan antara kelawar dan tumbuhan. Orang kelawar, kita petang dah keluar. Kita dah set perangkap, malam kita pergi tangkap. Kalau kita dapat banyak, kita akan proses sampai 2-3 pagi. Kadang-kadang sampai 4 pagi. Lepas tu kita ada masa 2 jam je untuk tidur. Sebelum 7 pagi dah kena pergi kat perangkap balik, nak kena ambil kelawar yang baru. Lepas tu proses lagi sampai pukul 12 tengah hari. Tapi pukul 4 petang nak keluar dah. Ulanglah benda tu. Perangkap harpa pula berjaya memerangkap seekor kelawar ladam atau nama saintifiknya Rhinolophus spp, salah satu daripada 143 spesies kelawar di Malaysia dan 110 spesies direkodkan di Semenanjung. Spesies pemakan serangga ini antara yang disasarkan untuk satu tujuan penting, pengambilan sampel bulu. Bulu yang diambil tak seberapa, hanya beberapa helai menggunakan pinset halus tanpa mencederakan atau menjejaskan pergerakan kelawar. Sampel ini akan dianalisis bagi mengesan tahap hormon stres kelawar, penanda biologi yang penting untuk fahami sejauh mana tekanan alam sekitar memberi kesan pada koloni ini. Jadi kalau kita menggunakan teknik bulu ni, kita clip dia punya hair, kita boleh tahu dia punya kualiti dia mencari makanan, kualiti dia tinggal selama 3 ke 4 bulan ni. Dan lagi satu, sebab dia non-invasive method lah, kita tak cabut, kita tak plug, kita memang gunting. Kita gunting bahagian atas je. Lepas tu, kelawar tu boleh terbang dengan elok lepas tu. Di sebalik keindahan Gua Kelawar di Kilim Geoforest Park, ada suara yang memandu pelancong. Bukan sekadar melihat, tapi memahami. Indra Rahayu Muhammad Noor, 48 tahun, antara wanita terawal bergelar pemandu pelancong alam semula jadi di sini. Sejak usia 17 tahun, hatinya terpaut pada hutan, gua dan biodiversiti Langkawi. Ilmu daripada penyelidik dan saintis dipelajari, difahami dan disampaikan semula kepada pelancong. Bagi Indra, ini bukan sekadar kerjaya, tapi cabang ilmu untuk membina kesedaran bahawa alam ini bukan sekadar cantik, ia wajar dihormati dan dilindungi. Ya, okey. So kita akan jalan daripada sebelah sini turun, masuk ke arah kiri. Ya, okey. So sepanjang perjalanan ni saya akan cubalah berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan apa yang ada di kawasan Gua Batu Kapur ni. Ya, di mana kami bermula daripada Tanjung Ru pada masa tu. Gua Kelawar di Kilim ini telah menjadi daya tarikan sejak belasan tahun, sejak 1995 lagi lah, apabila Kilim menjadi salah satu tarikan pelancongan ya, sebagai salah satu geosite utama. Jadi lebih banyak orang yang datang sini untuk mengetahui apakah kelawar kat sini, boleh tengok macam tu aja. Sebelum ni dia tak pernah tengok pun kelawar. Tapi bila dia dapat tahu, dia nak datang tengok secara dekat.
Tak kira penduduk tempatan atau pelancong tempatan dan pelancong luar negeri juga. This is all the east side. This one here, over there also, some more there. The ceiling. Yeah, so they active at night. Pengalamannya yang luas, Rahayu tetap merendah diri. Semakin lama dia belajar tentang alam, semakin dia berasa kecil. Ilmu yang luas ini takkan pernah habis untuk digali. Banyak lagi yang perlu dipelajari. Untuk bukan dari segi saya saja, tapi untuk jadi seterusnya. Pada pelancong yang muda, ya, supaya mereka explore dengan lebih banyak segi biologinya, ekologi juga, geologi juga. Masih banyak yang kita belum, orang kata apa, miliki sepenuhnya. Semuanya yang kita tahu, kita tak dapat lagi sepenuhnya. Di makmal penyelidikan, sampel bulu yang diambil akan melalui beberapa fasa ujian. Salah satunya larutan metanol. Cecair ini akan mengekstrak hormon kortisol daripada bulu kelawar untuk mengukur tahap tekanan yang dialaminya. Dari sini, saintis boleh memahami bagaimana kelawar bertindak balas terhadap perubahan habitat. Akhir sekali kita akan dapat dalam kita punya well berbeza-beza warna. Selalunya warna kuning. Kalau warna tu lagi cerah, maksudnya kortisol tu tinggi. Kalau warna dalam plate tu lagi gelap, maknanya kortisol tu rendah. Tapi benda tu kita boleh baca dalam spektrofotometer, kita masukkan dan software tu akan baca berapa nilai setiap satu well tu. Kortisol tu adalah rendah sebab dia dijumpai di kualiti habitat yang tinggi. Nak dibandingkan dengan kelawar yang saya jumpa di plantation, yang memang nilai kortisol dia tinggi disebabkan kualiti habitat dia yang rendah. Kelawar memakan ribuan serangga semalaman, bantu kawal populasi perosak. Melindungi mereka bermakna melindungi keselamatan makanan dan keseimbangan ekosistem. Kita perlu lindungi. Maksudnya ada appreciation di situ. Itu satulah. Itu satunya dengan mengekalkan habitat macam gua ni lah. Saya nak masyarakat aware yang kelawar ni menyumbang kepada kita punya kesejahteraan hidup juga. Itu first step untuk pemeliharaan kelawar. Kelawar menjadi penjaga senyap ekosistem, ejen penting keseimbangan alam. Sains membongkar rahsia mereka dan tangan manusia memilih untuk merosakkan atau melindungi. Akhirnya cerita ini bukan hanya tentang kelawar, tapi tentang kita dan apa yang dipilih untuk wariskan kepada bumi.